bersama kita, moderator cantik dan hebat kita lah untuk. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Yang kami cari selama itu kami dah jumpa, dan yang kami tunggu dan kami inginkan sudah berada di depan mata. Jadi kami sebelum itu bagi kami kenal dengan dalam topik ini, cuma kami nak cerita dengan kita tentang pengalaman kami sepanjang berkecimpung bergiat dalam public goal tu hampir 10 bulan lah 10 bulan. Okey, pada asalnya sama juga kita sama juga, terutamanya saya nak untuk perkongsian khas lah untuk yang baru-baru lah yang belum jadi dealer, kita sama juga jadi daripada penyimpan biasa. Yang biasa kami bermula dengan RM200, yang masyarakat yang agak tinggi tu asyik macam Ajah Hamira tadi, yang baru buat 100-200 namanya. Kami bermula yang RM200 jam saya ke Mas 488 sekali. Okay. Syukur alhamdulillah, asbab daripada dealer-dealer J100 ni, saya diperkenalkan oleh introducer saya Puan Hamziah. Terus saya jatuh hati. Saya jatuh hati kepada Mas Public Goal ni. Tak lama dia bagi ringkas dan padat saja dengan saya, tak sampai 5 minit. Terus jatuh hati, terus beli emas RM200. Sahabat dan tahniah kepada introducer saya Puan Hamziah. Sebab dia saya berada di sini sekarang. Saya sendiri pun tidak menyangka. Selepas sudah jatuh hati, saya mulalah nak kenalan lagi dengan public goal ni. Masa tu saya tak tahu, memang tak pandai nak main TikTok atau semua media sosial ni. Saya cuma tahu WhatsApp, lepas tu buka channel YouTube saja. Okey. Bila saya buka channel YouTube tu, saya tulis type public goal sajalah, itu yang word yang saya tahu lah. Selepas saya buka, saya terbaca dan terlihat tajuknya membina 1 juta pertama daripada Tuan Zulkifli Syabiri. Saya tak tahu siapa dia. MJP ni pun memang langsung lagi lah, dah tahu apa kan. Selepas tu saya boleh katakan hari-hari setiap hari bila dah jatuh hati tadi, mulalah dah kenalan lebih dekat lagi. Selepas beberapa kali saya melihat tajuk MJP Zulkifli Syabiri, itu saja keyword yang saya cari dalam YouTube pada masa tu. Memang saya follow dia, tengok betul-betul dia. Lepas tu memang dah berkenal, jatuh cinta dengan public goal ni. Bila dah jatuh cinta dengan public goal, saya hubungi saya punya introducer. Sampai dia saya seronok lah, saya memang tertarik dan teruja lah dengan pengalaman cerita ilmu yang beliau sampaikan lah. Masa tu tak tahu siapa beliau lah. Saya tanya, boleh tak saya grab dealer? Introducer saya kata, boleh. Macam mana? Dia beritahu lah. Dia kata kena grab promo macam yang kita lihat dekat skrin tadi sebentar tadi kan. Cuma masa tu saya tak tahu ada EPP untuk grab dealer ni. So saya tak ada duit tuan-tuan. Saya tak ada duit masa tu. Tapi niat tu memang berhajat sangat nak jadi seorang dealer, sebab dah nampak dia punya manfaat, kelebihan-kelebihan yang diceritakan oleh Tuan Haji Zulkifli Syabiri tadilah, mentor kita yang ada sekarang ni. So saya cari jalan macam mana. Last saya terfikir tuan-tuan, sebab saya dah tak kerja dah 2 tahun saya tak kerja makan gaji masa tu Selepas tahun 2022 saya dah tak ada kerja income bulanan dah. Cuma dapat daripada hasil saya berkebun
dan saya bertenang ikan sikit-sikit itu je. Last kan, saya teringat jalan nak cari nak jadi dealer ni sebab kos dia agak besar, 15,000 ke atas untuk nombor dealer masa tu. Okay. Saya teringat saya ada lagi simpanan, iaitu dalam koperasi tentera. Okay. Selepas tu saya terfikirlah, sebab koperasi tentera saya tak boleh keluarkan duit, melainkan saya buat reload, pinjaman semula, ataupun saya terpaksa berhenti keanggotaan daripada koperasi. Kalau nak berhenti terus, saya sayang. Sebab apa sayang, tuan-tuan? Sebab saya dalam koperasi itu, saya konsisten dan komit dengan koperasi tentera itu sejak tahun 2000. Saya bermula menyimpan sebagai share, yuran share saya setiap bulan masa itu daripada RM20 naik sikit-sikit lah ke RM50, RM100, RM200, sehingga yang last kali sampai sebulan tu RM1,000. Masa tu tak lama selepas saya tamat perkhidmatan dalam tentera lah. Dan memang memang berat tuan-tuan. Last kali saya panggil saya punya wife, saya ajak berbincang bersama, macam mana ni? Abang memang nak grab dealer ni. Tu satu peluang saya nampak. Ni tak mustahil kita pun boleh kan. Last kami bincang, ambil keputusan, saya buat permohonan berhenti. Dan lepas saya buat permohonan berhenti, alhamdulillah lulus. Saya dapat duit tu pada bulan Julai. Saya settle semua saya punya segala loan masa tu, dan alhamdulillah bagi daripada semua hutang-hutang saya ada dapat alhamdulillah sekitar dalam 60k lah masa itu ya. Jadi syukur saya dah dapat duit, hutang dah ada, hati pun senang, fikiran pun tenang. Okay. Selepas tu tuan-tuan, bila saya dah dapat jadi dealer, saya ingatkan memang saya nak buat untuk diri sendiri dan ahli keluarga saja. Tetapi bila dah buat pakai benda macam tu, bila saya ada training, tak pernah miss event macam SKDE tu. SKDE yang kita sekarang ni tengah hadir sampai sekarang, saya tak pernah miss. Begitu juga dengan event-event yang lain lah, yang ada di Sarawak ni lah, termasuk khusus-khusus tadi. Last saya tak boleh buat untuk diri sendiri dan ahli keluarga saja. Saya terpaksa untuk berkongsi, untuk buat bersama seluruh masyarakat yang ada di sekitar sini lah. Masa tu saya fikirlah itulah pengalaman saya semasa saya nak jadi dealer. Last lepas tu kan sekarang ni dalam kedudukan sekarang, saya ingat saya nak kaya dengan diri sendiri dengan keluarga je. Tapi bila dah dengar Ajah Hamira bentang slide tadi kan, saya rasa saya terpaksa jadi kaya pula lepas ni. Itu yang saya rasa insyaAllah. Okey tuan-tuan, saya dah tenang, bebas hutang, rasa dah bebas kewangan. Saya tak puas hati. Saya nak wife saya pula, saya nak bebaskan dia supaya mendapat macam saya juga. Saya nak keluarkan dia supaya dia dapat kebebasan kewangan dan kebebasan masa. InsyaAllah. InsyaAllah saya akan buat. Okey tuan-tuan, sebenarnya banyak pengalaman yang saya nak cerita, tetapi untuk petang ni saya ambil satu saja. Apa yang saya dapat sepanjang pengalaman saya dalam public goal ni, walaupun ada banyak, cuma saya nak sebut satu saja, iaitu yang paling berharga dan paling bernilai, saya rasa yang sangat menyentuh hati, sangat terkesan, kesan dia sangat mendalam pada diri saya dan keluarga. Sebab benda ni tak pernah saya jumpa.
Minta maaf sekejap Benda itu ialah nilai. Nilai itu banyak mana pada saya. Itu saya rasa sekarang sangat bersyukur, beruntung berada dalam circle G100 dan 5G. Di mana tempat lain dalam usia saya tak pernah jumpa macam mana yang saya dapat sekarang. Itu yang paling bernilai. So, okay, insyaAllah pada tahun 2030 kelak, insyaAllah saya dan isteri akan terbang bersama para leaders. Percaya sebelum berjaya, pasti boleh.